Betul ke bankruptkan diri boleh lari daripada hutang? Baru-baru ni, Kak Ejah dapat satu klien kita. Dia seorang cikgu daripada sektor penjawat awam. Apa yang bestnya, dia bagi tahu dia menghadapi masalah keberhutang yang sangat banyak dan buatkan dia buntu, tak tahu macam mana nak selesaikan. Apa yang lebih menariknya, dia minta pendapat dengan kawan dia dan kawan dia bagi pendapat yang cukup-cukup benar sekorang. Kawan dia beri nasihat kepada dia untuk bankruptkan diri dia, untuk lari daripada hutang. Cikgu ni pun percayalah. Dia pun pergilah bankruptkan diri dia. Korang rasa bankruptkan diri tu korang akan lari daripada semua masalah. Tapi silap ya. Pada mulanya memang dia rasa lega. Bank tak call dan tak dapat surat pun. Tapi selang beberapa bulan dia rasa diri dia terkurung. Aset dia kena sita, kad kredit dah tak boleh guna dan nak buat apa pun dah tak boleh. Itulah efek bila korang bankruptkan diri korang. Bila jadi macam ni, dia berjumpa dengan kami untuk settlekan masalah dia. Bila kami buat semakan kelayakan, memang tak boleh nak buat apa-apa sebab bankrupt tu masih baru lagi. Bankrupt ni bukan jalan mudah, ia jalan terakhir jika korang tak dapat nak selesaikan hutang-hutang korang. Sebab tu korang kena tanya dengan orang yang mahir, bukan kawan-kawan ataupun sesiapa yang bukan pakar dalam bidang keuangan. Jika anda menghadapi keadaan yang macam ni, korang jangan buat tindakan terburu-buru. Setiap masalah pasti ada jalan keluar.